Okey, hari ni 22 hari bulan 8. Okey, inilah rumah burung Tengok ni katil. Okey, dalam rumah ni pun boleh buat rumah burung Okey, kita tengok. Okey, kita tengok sekeliling Okey, ini sana tu ruang tamu. Okey. Yang ini rumah burung, store, bekas store. Boleh buat rumah burung store. Okey, nanti kita akan masuk dalam. Okey, jap. Kita masuk dalam ni. Okey, kita akan tengok bukti Okey. Kejap Okey, sekarang kita try buka. Ni slipper pakai dulu, slipper. Okey. Di dalam rumah kena pakai slipper lah. Okey, tengok. Lihat najisnya. Okey, bekas store. Boleh buat rumah burung. Okey, kita tengok. Ni hasil-hasil dia Asal barang jadi duit Asal barang jadi duit. Okey, nampak. Ni pun boleh buat. Okey, tepi-tepi ni pun ada sarang. Okey, ni nampak di sini. Okey, kita tengok. Okey. Okey, ni daripada kita tak bolehlah menjana pendapatan. Ni dalam rumah nampak tengok. Ni duit ni semua ni. Okey, kepingan-kepingan ni mendatangkan hasil. Okey. Dan tengok. Kat sini pun ada dengan keluasan store. Okey, store nak yang kita letak barang tu boleh menjana pendapatan. Okey, nampak. Bila kita buat teknik yang betul, cara yang betul, dapatlah kita menjana pendapatan walaupun rumah burung kecil.